Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masih dan kawan saya Umairah dan Wina. Kami dari SK Sungai Dua Karak. Hari ini kami ingin mempersembahkan projek River Trap Sungai Dua atau RTS 2. Projek ini ialah inovasi untuk menangkap sampah yang hanyut di sungai menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan mesra alam. Isu yang kami kaji ialah pencemaran sungai akibat sampah plastik dan sisa terapung. Kami memilih isu ini kerana sungai berhampir sekolah kami sering dipenuhi sampah selepas hujan. Sampah ini boleh mencemarkan sungai dan menjelaskan kehidupan di dalamnya. Objektif projek kami ialah mengurangkan sampah terapung di sungai, menghasilkan perangkap sampah menggunakan bahan kitar semula dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga sungai. Sebelum membina RTS 2, kami membuat pemerhatian di Sungai Dua selama beberapa hari. Kami mendapati botol plastik makanan, bolan string, daun dan ranting kering hanyut mengikut arus sungai dan berkumpul di tepi sungai. Kami mencatat data pemerhatian awal. Botol plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemui, diikuti plastik makanan dan polistiren. Kami juga mendapati sampah semakin banyak selepas hujan kerana harus membawa sampah dari kawasan hulu. Daripada pemerhatian ini, kami mengenalkan pasti 3 masalah utama. Pertama, sampah hanyut ke hilir. Kedua, sampah sukar dikutip ketika hanyut. Ketiga, pembersihan sungai mengambil masa yang lama. Oleh itu, kami mencari satu penyelesaian yang mudah, murah dan sesuai digunakan di sungai kecil. Kami menghasilkan lakaran River Trap Sungai Dua sebagai panduan pembinaan. Macam mana lakaran kami? Inilah lakaran kita orang River Trap Sungai Dua. RTS 2 menggunakan botol plastik 1.5 sebagai pelampung. Puluh dan kayu sebagai perangka utama. Jaring sebagai perangkap sampah dan tali sebagai pengikat. Inilah cara mengikat botol sebagai pelampung. Tunggu kejadiannya. Inilah hasil kerja kami. Jom kita saksikan bagaimana projek ini berfungsi. Jom! Itu sampah. Itu sampah. Sampah. Sampah ini keras. Sampah tu tersangkut lah. Alah, sampah tu tersangkut dekat dalam tu. Melalui projek RTS 2, kami belajar mengenali pasti masalah, menghasilkan idea yang menguji penyelesaian. Kami juga belajar bekerjasama, berkomunikasi dan menggunakan bahan kita semula untuk menghasilkan inovasi bermanfaat. Harapan kami ialah RTS 2 dapat digunakan di lebih banyak sungai kecil di kawasan kampung dan sekolah. Kami berharap masyarakat akan lebih bertanggungjawab untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai. Pada masa hadapan, RTS 2 boleh ditambah baik dengan jaring yang lebih tahan lama, pelampung yang lebih kukuh dan sistem yang lebih mudah dibersihkan. Sungai bersih, alam terpelihara. Bersama kita jaga Sungai Dua. Terima kasih.